وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang yang berusaha bersungguh-sungguh mencari keridaan kami, maka pasti akan ditunjuki mereka jalan-jalan yang menyampaikan kepada maksudnya. Dan sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang yang kekal melakukan kebaikan. Suratul Ankabut ayat 69. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada sekalian jemaat sekalian, marilah sama-sama kita perbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum meneruskan khutbah, saya ingin berpesan kepada sekalian jemaat sekalian agar menumpukan perhatian dan berikan penghayatan sewaktu khutbah disampaikan. Mudah-mudahan kita akan beroleh manfaat untuk kebaikan dunia dan di akhirat. Sekalian jemaat yang dirahmati Allah, masa yang berlalu begitu pantas, tanpa disedari kita telah pun berada di penghujung bulan Ramadan Al-Mubarak. Bermakna beberapa hari lagi kita akan bergema takbir kemenangan yang bakal dilaungkan oleh seluruh umat Islam. Namun, satu perkara yang perlu kita sedar ialah Ramadan Al-Mubarak ini masih belum berakhir. Pun begitu, umat Islam dilihat sudah pun mula mengubah rentak dan watak lakunya. Dulu di awal Ramadan, masjid dan surau penuh dengan kunjungan manusia, sama-sama menunaikan solat secara berjemaah. Tetapi sejak akhir-akhir ini, suasana bertukar menjadi agak lengang dan sepi. Kalau dulu kita lihat banyak menghabiskan masa berzikir, bertasbih, berselawat dan membaca Al-Quran, kini kita lebih banyak memperuntukkan waktu ke pasar raya dan pusat-pusat membeli barang. Dalam masa yang sama, kita juga mendengar radio dan televisyen sudah mula mengalunkan lagu-lagu raya. Kaum wanita sibuk dengan segala macam resipi kuih-kuih, dan anak-anak muda dihangatkan pula oleh media elektronik dan media cetak dengan berbagai hiburan dan tayangan filem yang istimewa. Hasilnya, Ramadan yang sepatutnya dipenuhi dengan amal dan ibadah, khususnya pada 10 hari terakhir ini, telah pun dilupakan, dipinggirkan. Kerana yang kita nampak sekarang bukan lagi Ramadan, tetapi anak bulan Syawal, atau disebut sebagai Idul Fitri. Jadi berpuasanya kita hari ini tidak ubah seperti puasanya kanak-kanak kecil yang berpuasa tetapi matlamatnya adalah hari raya. Bukan lagi berpuasa untuk mencapai sifat takwa, dan bukan lagi berpuasa yang tujuannya untuk membebaskan daripada lilitan hawa nafsu. Justru itu, marilah kita bertukar budaya dan tradisi yang telah lama mendalam dalam kalangan kita. Marilah kita sama-sama girak kembali sinar Ramadan yang hampir luntur kilauannya. Kalau boleh, biar amalan yang terakhir-akhir ini, di akhir-akhir ini, lebih baik daripada amalan yang kita lakukan di permulaannya. Hadirin sidang jemaat yang berbahagia, jika kita merujuk kepada sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, pada 10 malam terakhir Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh beribadah. Ketika itu segala bentuk aktivitas
aktiviti keduniaan dikurangkan. Segala urusan yang melibatkan hubungan sesama manusia dihadkan. Malah yang menjadi tumpuan ialah amalan atau ibadah yang berbentuk khususiyah. Hal ini dapat kita lihat melalui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 akhir Ramadan berbanding hari-hari sebelumnya. Dan dalam satu hadis yang lain berbunyi, kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah 'azza wa jalla. Adalah Nabi beriktikaf, memutuskan hubungan dengan dunia pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Amalan tersebut berterusan pada setiap kali menjelang Ramadan sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang jemaat yang dimuliakan, begitulah sikap yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik umatnya supaya pandai menghargai dan merebut peluang yang ada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Contoh teladan tersebut telah diikuti dan dihayati sepenuhnya oleh para sahabat, tabi'in, serta mereka yang tahu betapa kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik dan kekal berbanding kehidupan di dunia ini. Dengan penjelasan tersebut, marilah kita menilai kembali, merenung dan menghitung, apakah kita termasuk dalam kalangan mereka yang mendapat penghidupan akhirat, menghidupkan akhir Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, atau kita juga tersenarai salah seorang dari penyumbang kepada usaha memudarkan sinar keagungan Ramadan itu sendiri. Wal'iyadu billah. Sebab dulu kita lah antara orang pertama yang datang ke masjid dan surau-surau bersama-sama menunaikan solat fardu, sama-sama menunaikan solat tarawih, bersolawat dan berdoa. Tetapi bila tiba akhir Ramadan, masjid dan surau mula jauh dari pandangan kita. Solat yang dulunya dilakukan secara berjamaah kini hanya dikerjakan bersendirian. Bahkan lebih malang dari itu apabila ada di antara kita yang langsung mengabaikan solat fardu. Begitu juga kalau dulu di awal Ramadan, kita lah orang yang pertama, orang yang pernah berazam, bercita-cita untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada agamanya. Tetapi kini semangat yang pernah kita suarakan itu sudah tidak terasa lagi kehangatannya. Bahkan telah tercicir jauh pada pertengahan Ramadan yang lalu. Cuba kita ingat kembali, kalau dulu kita boleh mendisiplinkan diri kita dengan membaca Al-Quran, berzikir, bertafakkur, berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kini Al-Quran sudah kembali ke tempat asalnya. Waktu berzikir sudah diganti dengan kekalutan menyediakan persiapan hari raya. Waktu bertafakkur sudah tidak mendapat ruang. Tidak ada lagi masa untuk mengenang siksa kubur. Tidak ada waktu lagi untuk kita kenang hari pembalasan. Kerana semua itu secara tidak sedar telah dihiasi dengan keseronokan, hiburan dan gelak ketawa bersama ahli keluarga. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi mari kita nilai apakah situasi yang digambarkan tadi berlaku pada diri kita. Sekiranya ia berlaku, maka apakah kita sedar? Sekiranya kita sedar, maka apakah pula tindakan yang akan kita ambil? Atau kita hanya mengangguk-angguk kepala apabila diperingatkan, tetapi bila kita pulang ke rumah, kita lupa dan kita terus dengan budaya lama kita. Apa yang paling dibimbangi adalah budaya raya sebelum habis puasa ini akan diwarisi pula oleh generasi-generasi kita yang akan datang. Kerana itulah amalan yang kita pamerkan kepada mereka hari ini. Oleh itu, kita masih belum terlambat. Marilah sama-sama penuhkan kembali masjid dan surau di sekitar kita. Kita meriahkan semula suasana akhir Ramadan ini dengan lebih cemerlang dan ceria. Teruskanlah membaca Al-Quran, teruskanlah berzikir, teruskanlah berselawat, dan tingkatkanlah amalan kita. Jangan sekali-kali kita penuhi dengan program-program
berakhir ini kita cemarkan dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mahu amalan yang kita lakukan di awal dan di pertengahan Ramadan yang lalu lenyap begitu saja disebabkan kecuaian dan kealpaan kita di akhir Ramadan ini. Tegasnya, kita yang hadir hari ini, yang sama-sama mendengar, jangan hanya sekadar mendengar. Yang paling penting adalah kesedaran dan disusuli dari kesedaran itulah yang akan menghasilkan perubahan. Namun, kalau selepas dari perbicaraan ini suasana masih kekal seperti sedia kala, malah bertambah lupa pula kita kepada Allah dan semakin hilang selera kita untuk beramal, maka ini berarti kita tidak faham dengan apa yang dikatakan dan kita sebenarnya tidak tahu menilai betapa akhir Ramadan al-Mubarak ini cukup tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan sesiapa yang berpaling, yang ingkar daripada ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hadirin sekalian jemaat yang dimuliakan, akhir sekali saya ingin nyatakan tidak salah untuk kita menanti kedatangan Syawal dan persiapan yang terbaik. Tetapi jangan sampai kita letakkan Ramadan al-Mubarak ini hanya berada di tapak kaki kita. Tidak salah kita menyambut Aidul Fitri dengan suasana gembira dan ceria. Tetapi ingatlah, kegembiraan yang melampau batas adalah tanda-tanda bagi orang yang membesarkan dunia dan nafsu, bukan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Seperkara yang tidak boleh dilupakan, memang mengingatkan kewajiban zakat fitrah. Pastikan zakat fitrah ditunaikan sebelum solat Aidul Fitri dilaksanakan. Pembayaran zakat boleh dibuat dengan amal bertauliah dan dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Perak di kaunter-kaunter yang terdapat di masjid, surau, pasaraya, pejabat kerajaan dan swasta. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'imi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian dosa bagi orang yang berpuasa dari percakapan yang sia-sia dan keji, dan juga sebagai makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه